Ini siapa-siapa yang ada kolesterol tinggi, 3 serangkai, saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak kawal masalah tu dalam 7 hari saja. Okey, simple. Ni adalah kopi Rubika. You buka je. Okey, abang akak buka. Dalam ni yang paling best, kita dah sediakan dah pun scoop. Oh my god. Jadi tak payah nak teragak-agak terlebih ke, terkurang ke. Biasanya kalau macam saya akan buat 1 scoop saja. Nampak? Rata. Masukkan dalam 1 cawan air panas. Air panas. Ya. Ikutlah air panas tu nak banyak mana. Tapi kalau macam saya tak nak banyak sangat air. Kalau tak, dia akan rasa tawar. Bila dah letak dah, tinggal kacau saja. Nampak tak warna dia? Warna dia pun memang warna dia pekat likat lah. Okey. Siapa-siapa yang kuat minum kopi tu tak perlu rasa macam alamak, rasa dia macam mana? Rasa dia tawar ke? Tak. Rasa dia cukup-cukup sedap. Memang rasa macam kopi dekat warung. Tapi boleh sesuai, sangat-sangat sesuai untuk orang yang ada 3 serangkai. Okey, saya minum dulu. Kalau nak, tekan beg kuning kat bawah.